abang ni tengah buat, kita datang. Ni korang kalau dah cempedak goreng pun ada. Ni pilihan makan dia. Ada banyak pepes pun ada, rendang. Hai, assalamualaikum guys. Jumpa lagi bersama saya di channel Next Seri. Right, hari ni kita berada, korang nampak tanah padang sana, tanah lapang sana. Sana dulu apa tu, bazar Ramadan lah. Sekarang dah menjadi tanah lapang balik, hanya digunakan untuk lahan parking saja ni. Alright guys, hari ni saya nak ajak korang masuk ke dalam sana. Dekat sana ada beberapa pot makan sedap dan juga untuk makan tengah hari. Jadi senang cerita, kita terjah ke dalam saja. Dekat depan ni, kalau korang masuk daripada bus stop sini, korang akan disambut oleh teh tarik ais ketagih. Bermakna kalau korang minum teh tarik ni akan ketagihan. Ini dia. Dekat sebelah ni ada satu cendol M Design, tapi rasa hari ni dia tutup. Dia tak buka. Hari ni saya datang hari Khamis. Jadi M tutup. Nah, untuk pot makan dia ada sebelah sana guys, ada belah dalam, tapi alang-alang kita dah ada dekat sini, jadi sekali jalan lah. Dekat sini pun ada banyak benda yang korang boleh jumpa. Selain teh tarik depan sana, ni ada juga M Design tapi dah tutup. Dah tutup. Tutup dia cuti mungkin off day lah. Dekat depan saya ni ada satu murtabak special cheese. Baik, kita cuba kepo sikit. Ni dia, gerai dia bang. Ngam-ngam abang ni tengah buat, kita datang. Ni korang kalau datang Jaya Suria, dekat sini memang banyak tempat makan. Selain di sini, dekat luar sana pun ada sana. Sana tu kira bangunan pasar tani, dia satu bangunan dengan pasar tani sebelah sana. Sedangkan ni kira satu bangunan dengan Giant lah. Korang ni murtabak cheese. Kalau datang sini memang banyak pilihan makanan yang korang boleh jumpai. Macam dekat depan saya ni ada takoyaki dan juga bahulu, dan juga banyak kuih kering juga ya. Kalau masuk sana dah kira shopping mall dia lah. Kita hari ni tak masuk ke dalam, kita round bahagian luar dia saja. Itu ya. Ni pun otak-otak ada. Otak-otak GP Mr. Noh sejak 1997. Oh, lama kan.
pedak goreng pun ada. Baik, kita sudahi dulu yang bahagian luar ni. Kita cuba masuk ke Medan Selera yang ada dekat dalam sana. Jadi kalau korang jalan, korang just ikut saya punya jalan tadi pun boleh. Kalau memang korang tahu Giant ni, korang boleh masuk dari sana pun boleh. Tengok mana korang dekat parking, korang just turun saja dan berjalan ke dalamnya. Right, daripada ujung sana kita dah pun sampai dekat sini. Ni yang saya maksud gate masuk yang kedua lah. Korang boleh masuk daripada sini, korang parking dan ke bahagian sana dia punya Medan Selera. Memang dekat sini tak payah risau lah kalau korang nak cari makan. Dekat sini memang banyak. Dan dekat depan saya ni pun ada jual air balang. Ini apa ni? Tapai pun ada. Tempat dia kita kena masuk daripada sana. Kalau kita nak masuk daripada sini pun boleh. Sebenarnya tak ada hal lah. Cuma saya dah ternampak ada satu gerai baru kat sini ni. Kak, terima kasih. Ni Kak nak kacah mana? Dia baru alright. Itu dia gate masuk dia. Kita jalan terus ke bahagian sana. Ngam sebelah kiri. Itulah Medan Selera yang ada dekat sini. Dia tak terbuka, dia indoor. Jadi kalau saya rasa kalau orang yang belum pernah datang Giant sini, kalau dia tak jeli memang tak akan nampak pasal dia ke dalam sikit, masuk ke dalam. Ini dia guys, itu masuknya. Kalau korang West 7E, korang nampak sebelah sana tu, seberang jalan ada 7E. Terus direct korang masuk saja ke bahagian dalam ni. Alright, jom kita masuk. Dia memang ngam-ngam dekat sebelah kedai RM2 lah. Kalau korang masuk daripada kedai yang saya tunjuk tadi pun boleh masuk kedai RM2 tu. Ini pilihan makan dia. Ada banyak fresh pun ada. Rendang. Lele, view korang nampak sampai ke hitam pun ada. Selera kampung. Selera kampung. Jadi semua masakan kampung ada dekat sini lah. Seperti yang korang nampak, tempat duduk dia pun selesa, bersih juga. Selain dekat sini, dekat sana pun ada. Kita pergi yang ujung sana pula. Sini saya rasa memang buat makan tengah hari lah. Kerja ofis ke atau orang-orang yang ada di sini yang memang tak ada masa masak banyak kerja. Sini memang buat tempat dia. Tempat dia selesa, luas dan dia sejuk. Tempat pun ada.
Korang tengok dia punya ikan memang fresh gila. Ketam, pari, bawal dengan siakap. Dia punya menu ada dekat atas sana. Apa tak? Right. Saya rasa sampai di sini saja dululah. Kita terjamin dan selera yang ada dekat Taman Suria ni. Buat korang yang nak cari makan siang, korang boleh datang sini. Korang boleh datang Waste Giant Sultan dekat Taman Suria ni lah. Korang boleh nampak sini dia punya tempat. Memang bersih kan. Orang dia pun ramai. Kalau ramai macam gini cakap tak sedap, tipu lah. Orang ramai yang makan.